الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله ما شاء الله توكلت على الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baik, alhamdulillah, syukur kita kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang penuh barakah ini kita dapat sambung pengajian kitab Al-Muqaddimah As-Sanusiyah, iaitu merupakan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang membincangkan tentang muqaddimah ataupun prasyarat yang perlu diketahui sebelum seseorang itu mendalami dengan lebih lanjut kitab-kitab akidah yang lain. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah masuk sedikit tentang perbahasan tentang muqaddimah yang ketiga, iaitu tentang jenis-jenis syirik, jenis-jenis perbuatan syirik. Yang mana syirik ni dia datang pada perkataan syarikah. Syarikah ni maksudnya ada unsur perkongsian. Dalam bahasa Melayu kan kita ada syarikat tu kan. Jadi dia akar katanya yang sama, iaitu bermaksud perkongsian. Jadi orang yang melakukan kesyirikan ni dalam konteks akidah ni ialah kita panggil dia orang yang musyrik. Ini orang yang melakukan perbuatan isyrakun. Apa tu isyrak? Dia asbata syarikan lillah. Dia mengisbatkan, dia meyakini bahawa ada sekutu bagi Allah. Okey, meyakini adanya sekutu bagi Allah. Yang itu dimasukkan dengan isyrak dalam bahasa Arab ataupun syirik lah. Okey, perbuatan syirik. Jadi secara umumnya Imam As-Sanusi rahimahullah menghimpunkan perbuatan syirik ni dia ada 6 bentuk. Dia ada 6 bentuk. Bentuk yang pertama disebutkan ialah syirku istiqlal. Syirku istiqlal. Syirku istiqlal ni terjemahan literalnya ialah syirik dalam bentuk secara berasingan. Dengan arti kata mengisbatkan adanya dua Tuhan ataupun lebih secara berasingan. Misalnya sebahagian agama meyakini bahawa alam ni dia ada dua Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang buruk. Misalnya ialah agama Majusi. Ada juga agama yang meyakini bahawa Tuhan ni dia ada pelbagai bentuk variasi, pelbagai sifat. Okay, pelbagai bentuk, pelbagai rupa. Ada Tuhan menjelma dalam bentuk A, ada Tuhan menjelma dalam bentuk B. Khulasahnya Tuhan itu berasingan dan berbilang. Jadi kesemua bentuk ini kita panggil syirku istiqlal, iaitu dia mengisbatkan lebih daripada satu Tuhan. Okey. Dia ada syirik yang kita panggil syirik tab'ir. Syirik tab'ir datang pada perkataan ba'dun. Ba'dun ni maksudnya sebahagian. Jadi tab'id ni maksudnya dia meyakini bahawa Tuhan ni terbentuk daripada beberapa bentuk ataupun beberapa makhluk ataupun beberapa entiti. Misalnya macam dalam agama Kristian, mereka meyakini bahawa Tuhan ni dia dalam masa yang sama dia 3, dalam masa yang sama dia 1. Yang ni kita panggil keyakinan yang namanya Trinity. Keyakinan yang namanya Trinity, iaitu 3 dalam 1. Jadi misalnya kalau kita tanya antara
Jesus Christ ataupun Nabi Isa lah versi kita, dan juga Roh Kudus dan juga Ayah. Siapa Tuhan? Mereka akan jawab tiga-tiga tu Tuhan. Tapi boleh kita beza tak? Siapa Nabi Isa, siapa si Ayah? Boleh beza. Jadi daripada sudut boleh beza dia tiga. Tapi daripada sudut ketuhanan, ketiga-tiganya tu Tuhan. Jadi akidah ni memang disepakati, hatta bukan orang Islam dia, disepakati di sisi orang Kristian pun ianya tidak logik. Memang disebutkan oleh misalnya seorang tokoh ni, nama dia Anselm of Canterbury. Dia salah seorang ahli teologi Kristian kurun 18 Masihi. Dan dia pun menyebutkan bahawa Trinity ni secara essence dia, secara hakikatnya memang tak logik. Jadi mereka berpegang bahawa kita kalau nak beriman dengan agama Kristian, kita tak boleh bawa akal ataupun logik dalam pemikiran kita. Kena terima bulat-bulat. Kena terima bulat-bulat. Okey. Kemudian dia ada kategori syirik yang namanya syirik taklid pula. Syirik taklid ni tuan-tuan dan puan, ialah dia menisbatkan adanya Tuhan selain Allah, tapi bukan sebab apa pun. Bukan sebab dia cari Tuhan, dia dapat kata, okey, inilah Tuhan yang aku nak sembah. Tak. Dia isbatnya ada sekutu bagi Allah atas asbab tok nenek moyang dia beriman macam tu. Jadi misalnya orang-orang musyrikin Mekah terdahulu, mereka percaya adanya Tuhan selain Allah ni. Misalnya mereka menyembah berhala-berhala di Kaabah tu, bukan kerana mereka jumpa pun Tuhan-Tuhan yang ramai tu, kononnya lah. Tapi asbab apa? Asbab nenek moyang mereka dah lama sembah ini, maka kami hanya meneruskan tradisi. Okey? Hasbuna ma wajadna alaihi abauna. Okey? Memadailah apa yang kami dapati, yang mana nenek moyang kami dahulu ikuti. Jadi ini yang kami nak percaya. Okey? Jadi itu salah satu bentuk syirik yang namanya syirik taklid. Mengisbatkan adanya sekutu hanya kerana ikutan nenek moyang terdahulu. Dan kita ada satu lagi syirik. Ini syirik yang kelima yang namanya syirku asbab. Yang ni yang kita nak masuk minggu ni. Okey? Qala muallif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa syirku asbabin wa huwa isnadu ta'thiri lil asbabil 'adiyah. Kasyirkil falasifati wat tabai'iyina wa man tabi'ahum 'ala dhalik. Syirik yang kelima ni adalah kita panggil syirku asbab. Syirku asbab ni apa dia? Ialah kita menisbahkan ta'thir, kita menisbahkan perbuatan mencipta, perbuatan memberi kesan, perbuatan menghasilkan pada asbab-asbab adat. Di dalam dunia ni, kita memang akan guna hukum adat. Dan kita dah bincanglah maksud hukum adat pada pertemuan yang awal dahulu. Hukum adat ni bahasa mudah dia, misalnya kalau kita pergi, kalau kita sakit, kita buat apa? Kita ambil ubat ni lah. Kalau kita lapar, kita makan. Kerana apa? Kerana adatnya Allah Ta'ala jadikan di muka bumi ni, bila hamba dia lapar, dia akan makan. Dan makan tersebut, secara zahirnya macam makan lah yang bagi kenyang. Secara zahirnya ubat lah yang menyembuhkan. Namun pada hakikatnya, bila kita mengaji akidah, bila kita meyakini bahawa setiap sesuatu yang berlaku ialah ciptaan Allah, maka termasuklah kesembuhan pun ciptaan Allah, kenyang pun ciptaan Allah. Hatta kita berjalan, kita diam, kita buat apa pun semuanya Allah yang cipta. Jadi apabila Allah Ta'ala ataupun apabila seorang fulan yang sakit mengambil ubat, macam mana akidah ahli sunnah memandang? Setiap kali seorang itu mengambil ubat, Allah Ta'ala akan ciptakan sembuh itu juga. Secara adatnya lah, Allah Ta'ala akan ciptakan kesembuhan. Yang ini hubungan di antara sembuh dengan ubat ni bukan hubungan kesan dengan arti kata ubat yang menyembuhkan.
Akan tetapi kita panggil hubungan dia hubungan beriringan. Yang ni setiap kali ambil ubat diiringkan juga dengan kesembuhan. Dalam bahasa Arab kita panggil dalalah iqtiran. Kita tengok berulang-ulang benda tu kita buat berkali-kali jadi. Sama jugalah setiap kali kita makan kita ulang-ulang benda tu jadi kenyang. Yang mana maksudnya apa? Maksudnya ialah ada sebarang adat kat situ, ada satu bentuk adat, kebiasaan yang Allah Ta'ala jadikan. Bila kita makan, Allah akan ciptakan kenyang. Jadi keseluruhan sabab-musabab adat ni di bawah kekuasaan Allah, di bawah sifat kudrah Allah. Jadi apa masalah orang falsafah yang ini merujuk kepada orang-orang yang ikut jalanan Aristotle. Dalam tradisi Islam, mereka yang ikut geng-geng Aristotle ni antara dia Ibn Sina. Antara dia Ibn Sina dan juga sesiapa yang ikut mazhab mereka lah. Mereka menyebutkan ataupun mereka meyakini bahawa misalnya walaupun secara zahirnya alam ni Allah Ta'ala yang cipta, namun sebab musabab yang berlaku pada alam ini adalah hasil ciptaan ataupun hasil kekuatan alam ini sendiri. Misalnya bila api membakar, bukannya yang menciptakan kebakaran itu ialah Allah, tapi ialah api itu sendiri. Bila seorang itu sakit, bila dia makan ubat, bukanlah Allah yang menyembuhkan, tapi ubat itu yang menyembuhkan. Ini akidah siapa? Akidah ahli falsafah. Ini bukan akidah Islam. Akidah Islam macam yang saya ulang tadi, Allah Ta'ala yang menciptakan sembuh, Allah Ta'ala yang mencipta kebakaran. Namun bila kita makan ubat, bila kita nampak api, itu ialah adatnya sahaja. Okey, aturan yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi meyakini bahawa ada suatu mawujud, suatu perkara yang boleh memberi kesan selain Allah, maka ia termasuk dalam kategori syirik. Masuk dalam kategori syirik. Tapi kita panggil dia syirik apa? Kita panggil dia syirku asbab. Syirik sebab musabab. Yang ini kita meyakini sebab adatlah yang memberi kesan. Okey. Lalu bentuk syirik yang keenam ialah syirkul aghrad, wa huwa al-'amalu li ghairillahi ta'ala. Syirik keenam ni ramai manusia buat hari ni termasuk orang Islam. Iaitu dia beramal bukan kerana Allah, dia beramal kerana tujuan selain Allah. Ini pun salah satu bentuk syirik. Walaupun sekejap lagi Imam Sanusi sebutlah dia tak adalah kufur yang ni. Cuma ini salah satu bentuk syirik juga. Kerana apa? Kerana asal bagi kita buat amal kebajikan, asal bagi kita buat amal ibadah ialah hanya kepada Allah. Dan yang ini yang kita baca setiap hari dalam surah Fatihah kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita datang terjemah hanya kepada engkau kami sembah, hanya kepada engkau kami meminta? Kerana dalam bahasa Arab bila disebutkan, kita panggil adalah istilah bahasa Arab tu fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Bila maf'ul bihi duduk di depan, maka yang tu maksudnya ada unsur pengahadan. Jadi struktur bahasa Arab bila kita baca iyyaka na'budu ni tuan-tuan dan puan, membawa maksud hanya sahaja. Kita panggil uslub al-hasar, iaitu kaedah orang Arab nak cakap benda ni hanya khusus kepada ini. Jadi yang kita duk baca dalam surah Fatihah tu iyyaka na'budu ni membawa maksud khusus dalam soal ibadah dan soal meminta, benda ni hanya khusus kepada siapa? Allah. Jadi hari ni ada orang yang mana bila dia semayang, dia bukan sebab kerana dia takut Tuhan. Dia datang masjid surau bukan kerana takut Tuhan, tapi dia takut orang jemaah lain tercakap apa yang kat dia. Dia takut kalau hari ni malam ni dia tak main solat maghrib dengan jemaah surau, nanti orang jemaah surau cakap, haji sekian-sekian ni ngelak datang surau, pemalas datang surau. Jadi dia takut orang cakap kat dia, maka dia datang sebab dia nak orang nampak dia dah datang. Sama juga seorang imam misalnya, bila dia semayang, dia letak kamera. Sebab apa? Sebab dia nak orang tahu suara dia sedap. Jadi dia bukan lagi baca Quran kerana nak pahala Al-Quran.
Bukan lagi jadi imam nak pahala imam, tapi jadi sebab nak pandangan manusia. Sama juga lah orang yang itu, orang yang ini. Macam-macam passion ada. Khulasahnya semua itu termasuk dalam kategori kita panggil syirkul aghrad. Syirik daripada sudut tujuan, iaitu letak satu ibadah ni ada tujuan selain Allah. Yang saya tekankan, ini tak kategori kufur. Ini hanya istilah ulama nak mengatakan salah satu bentuk syirik. Okey. Wa hukmul arba'atil awal al-kufru bil ijma'. 4 yang pertama tadi kufur secara ijma'. 4 yang pertama tadi kufur secara ijma'. Siapa dia yang pertama? Yang pertamanya ialah syirik istiqlal, yang percaya ada lebih daripada satu Tuhan. Yang kedua syirkut tab'id, yang percaya Tuhan ni terbentuk daripada beberapa benda, macam Kristian lah. Yang ketiga syirkut taqrib, iaitu sembah sesuatu selain Allah sebab nak dekat dengan Allah. Dan yang keempat syirkut taqlid, iaitu sembah sesuatu selain Allah sebab ikutan sahaja, ikutan ajaran nenek moyang. 4 ni secara ijma' ulama kafir hukumnya, ataupun kufur lah, perbuatan tu kufur. Adapun yang keenam, wa hukmus sadisi, yang keenam ni apa yang tadi tu, iaitu syirkul aghrad, beramal kerana selain Allah ni dengan tujuan lain ni. Yang ini digelar al-ma'siyatu min ghairi kufrin bi ijma'. Hukumnya dianggap maksiat dan tidak kufur secara ijma'. Ini masalah ikhlas tak ikhlas sajalah. Okey. Wa hukmul khamisi at-tafsil. Hukum yang kelima, yang ini syirku asbab. Yang misalnya macam kita buat contoh ubat tadi tu. Jadi adakah orang yang mengatakan ubat yang menyembuhkan tu kufur? Itu ada tafsil, ada perincian dia. Apa perincian dia? Faman qala fil asbabil 'adiyah innaha tu'athiru bi tab'iha faqad hukiya al-ijma'u 'ala kufri. Siapa yang mengatakan bahawa sebab-sebab adat inilah yang memberi kesan dengan tabiatnya, dengan sendirinya, maka ijma' menghukumkan kufur, ataupun telah ada ijma' terhadap kekufurannya. Okey. Yang ini macam ahli falsafah pegang. Wa man qala innaha tu'athiru biquwwatin awda'aha Allah Ta'ala fiha fahuwa fasiqun mubtadi' wa fi kufrihi qawlan. Bagi mereka yang berkata bahawa memang ubat itulah yang memberi bekas, ubat itulah yang menyembuhkan, tetapi kekuatan yang ubat itu ada disebabkan Allah bagi dekat dia, kita panggil quwwah muda'ah, maka dia dianggap sebagai ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni maksudnya akidah dia akidah yang sesat, tapi tak sampai tahap kufur. Okey. Dan ini kebiasaannya kita panggil akidah kelompok yang nama dia Mu'tazilah. Mu'tazilah pegang akidah macam ni, iaitu bila yang menyembuhkan tu memanglah zahirnya, ataupun yang menyembuhkan tu bila ubat, kita makan ubat, kita sakit, kita makan ubat, sakit tu hilang, ubat tu yang menyembuhkan. Tetapi dengan qaid Allah yang beri kekuatan dekat ubat untuk ubat menyembuhkan. Ini bukan akidah ahli sunnah. Akidah ahli sunnah kita sebut tadi, yang menyembuhkan siapa? Allah. Yang menciptakan siapa? Allah. Hanya sahaja hubungan di antara ubat dengan kesembuhan kita panggil hubungan adat semata-mata. Dan pada menentukan kekufuran mereka ni ada dua qaul. Jadi ulama masih khilaf lah dia kufur tak kufur. Tapi Imam Sanusi rahimahullah memilih mereka ni tidak kufur. Sama juga Imam Ahmad Dardir dengan Faridah Bahayah pun tidak menghukumkan mereka ni sebagai kufur. Okey. Baik. Lalu seterusnya al-muqaddimatur rabi'atu fi usulil kufri wal bid'ah. Muqaddimah yang keempat ialah tentang usul kekufuran dan bid'ah. Apa maksud usul kekufuran dan bid'ah ni? Ialah punca-punca yang menyebabkan seorang itu kufur. Ataupun boleh kita kata setiap kekufuran yang ada pada hari ini, setiap bid'ah akidah yang berlaku pada hari ini, usulnya, akarnya akan kembali kepada 7 perkara ini. Jadi Imam Sanusi dia memberikan piawaian macam mana nak menentukan, ataupun
kepiawaian untuk mengatakan setiap kekufuran yang ada pada hari ini, kita boleh katakan dia akan berpunca ataupun berasal daripada salah satu daripada 7 ni. Ini kita panggil usul kufri wal bid'ah. Iaitu usul kekufuran dan bid'ah. Baik, apakah usul tersebut? Wa usulul kufri wal bid'ah sab'ah. Al-ijabu dzatiyu wa huwa isnadul kainati ila Allah Ta'ala ala sabil at-ta'lil aw at-tab'i min ghairi ikhtiyar. Usul kekufuran yang pertama ataupun punca kekufuran yang pertama ialah yang kita panggil sebagai ijab zati. Ini satu istilah. Apa maksud dia? Maksud dia adalah menisbahkan alam ini diciptakan oleh Allah dengan cara sebab musabbab dan bukan dengan ikhtiar dan iradah Allah. Ini salah satu ajaran ahli falsafah juga, tuan-tuan dan puan. Di mana ahli falsafah dahulunya mereka mengimani bahawa alam ini wujud sejak azali. Mereka mengimani bahawa alam ini wujud sejak azali. Apa maksud alam ini wujud sejak azali? Maksudnya adalah bila Allah wujud, dengan kewujudan Allah itu alam ini pun ada. Okey, hanya semata-mata kewujudan Allah menyebabkan alam ini ada. Dan Allah ini kita mengajilah akidah sifatnya azali ataupun qadim. Tidak ada permulaan. Jadi soalan bila ataupun perkataan bila tu pun kita kata hanya tasamuh sahaja. Hanya nak bagi orang kata apa? Mudah faham sahaja. Pada hakikatnya konsep masa ni, soalan bila kita tak boleh tanya dekat siapa? Dekat Allah. Sebab dia tak terikat dengan masa. Baik. Jadi Allah wujudnya azali, wujudnya tidak berpermulaan. Dan ahli falsafah memahami bahawa hanya semata-mata Allah itu wujud, itulah penyebab kepada alam ini ada. Jadi konsepnya, kalau zat Allah ataupun Allah itu azali, alam ni pun kena azali juga. Hari ni wallahu alam ada manusia pegang macam ni juga. Walaupun bukanlah kita kata mainstream ataupun kebiasaan. Tapi memang ada orang pegang macam ni. Iaitu alam ni secara core-nya kekal abadi ada dengan Tuhan. Yang bersilih ganti hanyalah rupa. Dia panggil surah ataupun sifat. Okey? Ni antara bentuk pemikiran yang sesat. Okey? Kerana mereka menyangka bahawa zat Allah lah penyebab kepada wujudnya alam. Kita panggil illah masarat. Namun di sisi ahli sunnah, Allah menciptakan alam ni disebabkan ataupun melalui sifat iradah dia, melalui sifat kehendak dia. Ini Allah Ta'ala memilih untuk cipta kita. Jadi bila Allah memilih untuk cipta kita, maka kita pun ada. Dan ini tak menatijahkan bahawa kita wujud serentak dengan Allah. Okey, kerana ciptaan mesti baharu. Okey? Baik. Itu yang pertama, usul kekufuran yang pertama. Usul kekufuran yang kedua, wa tahsinul aqli wa huwa kaunu af'alillahi ta'ala wa ahkamihi mawqufatan aqlan 'ala al-aghrad wa hiya jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Usul kekufuran yang kedua digelarkan sebagai tahsin aqli. Tahsin aqli ni apa dia, tuan-tuan dan puan? Yakni kita meyakini bahawa setiap perbuatan Allah ni terikat dengan tujuan. Terikat dengan tujuan. Yakni memang di sisi ahli falsafah juga mereka ada satu istilah ni, kalau bahasa Inggeris dia panggil final cause. Iaitu maksudnya penyebab akhir sebagai tujuan kepada kenapa Tuhan cipta sesuatu. Jadi misalnya Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan manusia ni boleh sembah dia. Jadi cara yang salah untuk faham konsep Allah mencipta hamba dia ni ialah macam mana? Ialah Allah berhajat kepada manusia untuk manusia menyembah kepada dia.
Jadi dia ada satu tujuan yang nama dia nak disembah. Dan tujuan ini takkan sempurna melainkan kalau dia yang ciptakan hamba-hamba tersebut. Maka dia terpaksa mencipta hamba tersebut dan dia wajib mencipta hamba tersebut. Dan dia menjadi sempurna kalau dia mencipta hamba tersebut. Ini salah satu akidah yang sesat cara nak faham tu Tuhan. Sebab memang ada orang dalam dunia ni yang ingat bahawa Tuhan menjadi sempurna dengan Tuhan mencipta kita. Dan kalau Tuhan tak cipta alam, kesempurnaan dia tu tak lengkap. Ini salah satu akidah yang sesat lah. Okay, bukan akidah ahli sunnah. Okay. Jadi ahli sunnah berpandangan bahawa Allah Ta'ala tidak berhajat kepada apa-apa daripada alam ini. Dan setiap perbuatan dia tidak terikat dengan benda yang kita panggil sebagai illah ghaiyah, iaitu penyebab kepada apa yang menyebabkan Tuhan melakukan perbuatan dia. Okay? Sehingga kalau Tuhan tak buat, Tuhan tak sempurna, Tuhan tak dapat apa dia nak. Okay? Itu salah satu bentuk akidah yang salah lah. Baik. Kemudian seterusnya, antara bentuk kesesatan ataupun punca kesesatan lagi adalah at-taqlidur radi. Wa huwa mutaba'atul ghairi li ajli al-hamiyyati wa ta'assubi min ghairi talabin lil haqq. Punca kesesatan yang ketiga adalah mereka ni adalah ada sifat taqlidur radi, iaitu mengikut secara membuta tuli. Dalam Melayu kita panggil taklid buta. Taklid buta ni memang antara penyebab besar kenapa orang jatuh dalam kekufuran dan syirik. Kalau zaman dulu orang-orang musyrikin lah. Orang-orang musyrikin dulu mereka memang hanya ikut saja ibu ayah, nenek moyang mereka. Orang lain percaya Tuhan, percaya berhala, kami pun nak percaya berhala. Jadi atas asbab ikutan sahaja, tak berfikir, tak guna akal, maka mereka pun jatuh dalam lembah kesyirikan. Dan perihal ini tuan-tuan dan puan berlaku pada hari ini, di mana banyak ajaran sesat yang timbul punca sebab ikut saja. Dia tengok kawan dia masuk satu ajaran ni, dia pun nak ikut juga. Dan hari ini ajaran sesat ni di banyak varian, banyak bentuk, banyak variasi. Antara yang paling famous ni tuan-tuan dan puan, ajaran yang ada unsur Imam Mahdi dengan akhir zaman. Memang dalam kajian saya di peringkat di universiti pun, bila saya buat kajian berkenaan dengan ajaran sesat ni dulunya, memang antara kebanyakan ajaran sesat ni core mereka ataupun asas mereka adalah akhir zaman. Dan ni bukan kat Malaysia ya, bukan kat tanah Melayu ya, dekat serata dunia. Kalau di Malaysia ni macam-macam bentuk ajaran sesat yang suka guna konsep antaranya doomsday preppers ni, iaitu nak kita buat satu perkampungan khas, kita nak simpan apa gandum, kita nak tanam pokok, kita nak hidup dalam komuniti yang berpisah dengan komuniti dunia hari ni, kita buat sistem duit baru pun semua. Dan tohmah orang-orang agama, tohmah jabatan agama, tohmah ulama yang ada hari ni, ulama yang ada hari ni semua ulama su' sahaja. Ulama kita panggil ulama su', iaitu ulama yang jahat, ulama ikut kerajaan dan seumpamanya, tak bagi fatwa dengan ketakwaan. Jadi mereka cuba kaitkan dengan peristiwa akhir zaman ni, dia buat benda-benda yang kita panggil tekaan-tekaan yang boleh dikaitkan. Contohnya yang masyhurnya ialah apa? Masyhurnya ialah dunia hari ni dikawal oleh kelompok sekian-sekian. Kemudian anak-anak muda akan hancur, akan makin teruk, maksiat makin banyak. Kemudian dia kaitkan sikit dengan 2-3 hadis akhir zaman. Di akhir zaman sekian-sekian, di akhir zaman sekian-sekian. Dan benda ni tuan-tuan dan puan menyebabkan ramai orang ikut. Dan kalau tuan-tuan dan puan nak tahu, memang topik akhir zaman ni kalau dibuat di kedai mamak, dia boleh tahan sampai 2-3 pagi. Sebab dia sedap bincang tentang nanti akan jadi macam ni, akan jadi macam ni, akan jadi macam ni.
Kalau dalam bahasa Inggeris tu kita panggil dia masalah profesi. Masalah ramalan akhir zaman ni dia memang benda yang sedap dibincangkan. Dan benda ni saya dapati bukan dengan kawan-kawan je. Memang saya tengok di medsos pun orang duk sebarkan. Bincang akhir zaman ni memang best. Sedap. Walaupun bincang esok tu subuh pun tak semayang. Sebab bincang tu sedap lagi. Tapi ini menyebabkan ramai orang jatuh dalam jalan sesat. Kalau di barat, dia ada ajaran yang namanya New Age Movement. Ajaran New Age Movement. Di mana ajaran New Age Movement ni, konsep mereka ialah antaranya ialah mereka menyangka bahawa mereka lah penyelamat bagi zaman ini. Sebab zaman ini agama pun dah runtuh, masyarakat pun makin teruk, kerajaan makin jahat dan sebagainya. Maka menjadi tanggungjawab kita grup-grup spiritual ni untuk kembalikan masyarakat kepada norma hidup yang sepatutnya. Dan idea bahawa orang ni semua dalam keadaan fasad, dalam keadaan yang teruk, yang keji, dan kita lah grup terpencil yang akan menyelamatkan dunia, yang akan jadi savior ni, ini ajaran ataupun idea yang sangat memberi bekas kepada banyak hati. Sebab tu hari ni misalnya anak-anak muda ni, tuan-tuan, kalau anak-anak muda orang Melayu lah, kalau nisbah orang Melayu ni, kalau kita bincang tentang misalnya kan, misal tentang kebangkitan Mat Kilau, bincang tentang tentera Mahdi, mereka sangat suka. Semangat. Walaupun sebahagiannya solat mungkin tak cukup lagi. Sebahagiannya fardhu ain belum cukup lagi. Puasa pun ada tak cukup. Tapi bila bab ghairah nak pertahankan agama tu tinggi. Sebab dia seronok tau. Bila main dengan akhir zaman ni, misalnya dia sebut tentang perang. Perang ni kan, dia benda yang sembang seronok lah. Kan, sebab tengok dalam movie, baca, dia semangat. Misalnya kalau kita tengok perang Badar apa semua, seronok baca. Tapi kalau tengok dalam Quran apa kata kalau tentang perang ni? Kan? Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan ke atas kalian perang, wa huwa karhun lakum, ya. Dan perang ni benda yang kalian tak suka lah. Itu yang ada apa ayat tu, asan takrahu syai'a wa huwa khairul lakum tu. Boleh jadi satu benda tu ialah benda yang kalian tak suka tapi benda tu baik untuk kalian. Sebab orang-orang munafik takut nak pergi. Sebab dia buat alasan apa? Nanti kalau kami pergi, siapa nak jaga? Anak bini kami, harta kami, siapa nak jaga? Okay. Jadi khulasahnya pada hari ni boleh macam tu lah. Bila bincang tentang benda-benda yang macam tu, dia semangat, ada hamasah. Tapi hamasah dan semangat ni kalau tak didahului dengan ilmu, memang akan tersesat. Dan tuan-tuan jangan terkejut, hari ni bahkan PDRM pun bagi maklumat bahawa memang di Malaysia ni masih ada kawasan yang buat perkampungan khusus untuk menyiapkan diri untuk akhir zaman. Menyiapkan diri untuk akhir zaman. Menyiapkan diri akhir zaman ni bukan version yang ulama kita faham ni, iaitu pergi masjid, solat, membaca Quran, tambah ilmu ni dah. Tapi misalnya apa? Tanam pokok, buat senjata lah, apa semua macam tu. Okey, bahaya. Baik. Kemudian antara bentuk lagi, punca kesesatannya lagi ialah apa? Ar-rabtul adi wa huwa ithbat talazumi baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitah at-takarrur. Iaitu meyakini bahawa adanya hubungan akliyah, logik di antara dua benda adat. Yang ini misalnya benda-benda yang bersifat adat ni, antara sebab seorang tu jatuh kufur ialah dia ingat hukum adat ni tak boleh berubah. Misalnya kalau tuan-tuan tanya dekat orang yang tak percaya dekat Tuhan, tanya api ni boleh tak satu hari api tak membakar? Dia akan cakap mustahil, sebab setakat ni kita tengok api mesti membakar. So bila dia dengar kes-kes yang pelik macam dalam Quran sebut api tidak membakar Nabi Ibrahim, dan dalam hadis yang mutawatir menyebutkan Nabi memberi isyarat kepada bulan, bulan pun terbelah. Jadi kesemuanya ini baik hukum adat, hukum sains, dia tak logik. Baik hukum adat, hukum sains, dia tak logik. Jadi orang yang terlalu mengagungkan sains, dia akan jatuh kat sini. Ini menyebabkan dia boleh jatuh
Kufur kerana dia boleh menafikan mukjizat yang berlaku pada para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Okey. Kemudian wal jahlul murakkab wa huwa an yajhala al-haqqa wa yajhala jahlahu bih. Antara asbab orang tu jatuh dalam kekufuran dan bid'ah ialah dia ni jahil murakkab. Jahil murakkab ni terjemahan dia adalah dia jahil bertindan. Ada tindanan kejahilan. Dia jahil yang bersusun. Apa maksud yang jahil bersusun ni? Maksudnya satu, dia tak tahu kebenaran. Ni dah satu jahil lah. Yang kedua ialah dia tak tahu yang dia tak tahu. Tapi dia ingat dia tahu. Jadi ni antara bentuk kita panggil jahil murakkab. Dan orang yang jahil murakkab, jahil bersusun ni, ubat dia hanya satu saja. Iaitu dia ni kena mengaji dengan ulama. Orang yang jahil murakkab ni, kalau dia baca sendiri, dia akan lagi sesat. Sebab lain dia baca, lain dia faham. Tuan-tuan akan jumpa, saya jumpa orang, alhamdulillah lah, dalam dunia pemikiran Islam ni, macam-macam orang saya jumpa dan pelik-pelik sebahagiannya. Okey? Kadang-kadang Tuhan dah cakap direct lah, jelas lah. Tapi mereka boleh pusing ke arah lain. Misalnya sebahagian kelompok yang nak menghalalkan hubungan sejenis ni, bila kita bawa kisah misalnya kaum Nabi Lut ni, kaum Ad dibalikkan bumi, mereka akan kata apa? Mereka ni dibalikkan bumi bukan sebab perbuatan sejenis ni, tapi disebabkan mereka sebahagiannya buat perbuatan tersebut dalam keadaan dipaksa. Jadi dia buat takwil, dia ubah ayat Quran ke fahaman ayat Quran. Ayat dah jelas dah bahawa mereka ni dibalikkan bumi atas sebab perbuatan keji tu, tapi mereka tafsir dengan kepala mereka sendiri. Betul, ini antara bentuk jahil murakkab. Dan jahil murakkab ni ubat dia bukan baca. Ubat dia kena mengaji dengan ulama. Okey. Kemudian antara punca kesesatan lagi, wa tamassuku fi aqaidil iman bi mujarradi dhawahiril kitab was sunnati min ghairi tafsilin baina ma yastahilu zahiruhu minha wa ma la yastahil. Ambil akidah ni hanya semata-mata daripada zahir, literal ayat Al-Quran dan juga hadis tanpa perincikan terlebih dahulu. Literal hadis ni okey ke tak okey? Akal boleh terima ke tidak? Ini antara penyebab kelompok misalnya Mujassimah, kelompok yang menjisimkan Allah, jatuh ke lembah tajsim. Kerana memahami ayat Al-Quran dan hadis secara literal. Misalnya sebahagian ayat Al-Quran menyebutkan, misalnya sebahagian hadis menyebutkan Allah Ta'ala turun sepertiga malam. Sebahagian Mujassimah memang faham bila turun tu daripada arasy turun pergi ke bumi kosong. Arasy kosong, bumi ada Allah. Jadi faham secara literal. Begitu juga dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah ni cahaya bagi langit dan bumi. Maka faham secara literal, Allah ni cahaya macam lampu, macam matahari tu. Jadi ini semua salah satu bentuk kita panggil tajsim dan juga tasybih. Menyamakan Allah dengan makhluk, dan punca kenapa jadi macam ni ialah memahami ayat Al-Quran dan hadis secara literal tanpa piawaian yang sepatutnya. Sebab tu ayat Al-Quran ni tuan-tuan dan puan, dia ada yang kita panggil dia muhkam. Jelas makna dia, semua orang boleh faham. Sebut qul wallahu ahad, Allah itu satu lah, semua boleh faham. Tapi ada ayat yang kita panggil ayat sifat tu mutasyabih. Dia tak jelas, dia perlu kepada tafsir, dia perlu kepada perincian. Yang ni orang awam yang bukan ulama, dia tak boleh senang-senang dia yang tafsirkan. Dia kena minta bantuan siapa? Asatiza, ustaz-ustaz dan juga alim ulama. Dan yang terakhir yang disebut oleh Imam Sanusi, wal jahlu bil qawaidil aqliyah allati hiya al ilmu bi wujubil wajibat wa jawazil jaizat wa istihalatil mustahilat wa bil lisanil arabi alladhi huwa al ilmu al lughati wal i'rab wal bayan. Sebab yang terakhir yang disebutkan kenapa seorang tu jatuh dalam kufur ialah dia tak tahu hukum akal dan dia tak tahu bahasa Arab. Ni antara punca juga. Yang ni misalnya orang yang kalau dia tak guna akal dalam beragama ni, dia akan jadi misalnya orang Kristian.
Dia boleh beriman dalam agama dia ni ada contradiction, ada percanggahan. Dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam Sunnah dia tak ada percanggahan. Sebab dalam Quran Allah dah sebut, kalaulah Al-Quran ni bukan daripada Allah, la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalian akan dapati bahawa adanya percanggahan yang begitu banyak. Kalau Al-Quran bukan daripada Allah. Jadi fahamlah kita bahawa Al-Quran kitab yang bukan mengandungi, bukan kitab yang mustahil mengandungi perkara yang bercanggah dengan logik akal. Yang ada dalam Quran ni hanyalah perkara yang susah akal nak faham, yang akal tak boleh faham sendiri. Yang tu ada. Akal sendiri semata-mata dia tak tahu akhirat nanti ada ataupun tidak. Akal sendiri semata-mata dia tak mampu tahu syurga itu ada ataupun tidak. Jadi dia kena perlu bantuan siapa? Wahyu. Yang ini Al-Quran dan juga Sunnah. Walaupun begitu, akal tetap ada peranan dia yang penting, iaitu menjadi neraca untuk kita menilai apa yang sahih, apa yang tidak. Macam mana nak faham tafsir dengan baik, macam mana nak faham hadis dengan sahih. Okey? Dan ilmu hadis, ilmu tafsir tuan-tuan puan memang menggunakan akal dengan banyak. Dan kaedah akal. Bahkan kalau kita mengaji dalam ilmu hadis, dalam ulumul hadis, okey, kita akan dapati bahawa antara satu ciri hadis ni palsu ialah hadis tu bercanggah dengan akal. Antara dia apa? Hadis palsu yang disebutkan oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitab Himpunan Hadis Palsu ni, antaranya ialah Allah Ta'ala, Inna Allaha khalaqa khailan fa'ajraha fa'ariqat fakhalaqa nafsahu minha. Ini hadis palsu. Iaitu Allah Ta'ala menciptakan seekor kuda, lalu Allah Ta'ala menggerakkan kuda ni, lalu kuda ni berpeluh. Dan bila kuda ni berpeluh, Allah Ta'ala menciptakan diri dia daripada peluh tu. Hadis ni tuan-tuan tak payah cek sanad, tak payah cek apa. Secara matan pun dah tahu hadis ni palsu. Sebab apa? Sebab matan dia pun tak logik dah. Teks dia pun tak logik. Macam mana Allah cipta diri dia daripada peluh pula? Itu antara salah satu contoh yang disebutkan hadis palsu, yang palsu sebab matan dia tu bercanggah dengan logik akal dan tak ada ruang nak takwil. Tak ada ruang nak faham dengan cara kita panggil metafora ataupun kiasan. Macam hadis Allah Ta'ala turun sepertiga malam, kita boleh faham secara kiasan. Yang ni apa? Rahmat Allah Ta'ala turun dengan begitu banyak. Namun poin hadis tu ialah tentang malam, waktu sepertiga malam ni lah waktu yang penuh barakah, penuh rahmah. Maka waktu ni kena tumpu kepada qiyamul lail. Hari ni orang yang duk mengaji tentang sifat-sifat Allah ni berdebat dekat hadis sifat, berdebat dekat ayat Quran, tapi qiyamul lailnya tidak. Fokus bergaduh tentang Allah turun ke tidak sepertiga malam, tapi sepertiga malam bangun ke tidak qiyamul lail? Tak bangun. Jadi salah dengan apa yang sepatutnya dilakukan. Okey? Jadi bahasa Arab pun sama juga. Sebab tu dulu ada satu orang ni, dia claim dia Imam Mahdi. Dia claim dia Imam Mahdi. Maka seorang ustaz ni cakap, okey, awak Imam Mahdi ya? Okey, sekarang ni boleh tak awak cakap bahasa Arab? Sebab Imam Mahdi ni tuan-tuan dan puan, dia diutuskan untuk semua manusia, semua orang Islam. Jadi Imam Mahdi ni Allah Ta'ala akan jadikan dia semua orang boleh faham dia nanti. Okey. Dan Imam Mahdi memang disebutkan daripada keturunan Arab nanti. Okey. Maka sepatutnya dia boleh cakap Arab. Tengok-tengok bila cakap Arab, dia tak boleh cakap Arab. Dia baca surah Fatihah ya. Jadi itu antara ciri menunjukkan dia ni Imam Mahdi yang palsu lah. Okay, dan dia bukan orang pertama yang claim dia Imam Mahdi. Dan hari ni di Kedah ada orang claim dia Imam Mahdi. Di Kedah baru lagi ni, tahun ni lagi. Jadi saya sebagai orang Kedah, saya tak tahu nak bangga ke macam mana. Imam Mahdi di Kedah. Okey. Dan tuan-tuan puan jangan risau. Imam Mahdi ni nama dia Mahdi tu kerana apa? Kerana dia memberi hidayah. Jadi Imam Mahdi ni kalau dia datang, bila Allah Ta'ala takdirkan kezahiran dia, dia takkan seorang-seorang, takkan
akan pelik-pelik ni. Dia akan bawa hidayah bersama dengan dia. Nanti kata, bila Imam Mahdi misalnya, andailah Imam Mahdi datang ke Selangor ni, akan ada tanda yang zahir, orang ramai akan terima Islam, orang yang benar akan duduk sekali. Dia akan ada tanda yang zahir. Dia tak ada misalnya duduk kat kampung hujung dunia, geruk ni je dapat Imam Mahdi. Dia tak ada macam tu. Ulama-ulama mesti akan ikut. Okey? Jadi janganlah mudah-mudah percaya ni Imam Mahdi, rambut pun rambut dreadlock kan. Pakai bangle. Semayang ke tidak, Allahu'alam. Dan kita memang gelak, tapi minta maaf cakap orang Melayu kita ramai percaya juga. Okey? Lepas tu kena mengaji. Tak boleh jadi jahil, murakkab. Okey? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah pada minggu pada pertemuan pada bulan yang akan datang, kita akan sambung perbincangan kitab kita ini pada perbahasan seterusnya dalam kitab ini, iaitu perbahasan tentang sifat-sifat Allah. Okey, kita dah selesai tentang asbab kekufuran dan juga bid'ah. Itu saja untuk malam ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.